Pumping Paul ni akak hack dengan apa ya? Saya nak beli dia punya satu set tu lah. Set yang ada sekarang ni complicated and menambahkan stres. Sebelum tu korang save dan share dulu video ni supaya tak hilang. Ada dua item yang kita boleh hack guna Pumping Paul, iaitu yang pertama breast pump guna corong dan yang kedua jenis cup. Okay, saya akan cerita dulu bab corong dahululah. So antara corong yang kita boleh guna antara jenis corong Medela ataupun korang kena modified juga corong macam ni. Ataupun yang jenis macam ni juga. Yang ni macam Dr. Isla kan, dia ada macam ni. Lepas tu yang ni Pumping Paul kan. Korang masuk je. Begini. Yang ni dia ada colouring tau. Kalau korang beli Pumping Paul warna putih, biru, pink, dia akan dapat free sekali colouring macam ni lah. Selain daripada warna yang saya sebut tadi, dia tak dapat colouring. Kenapa dia tak dapat colouring? Sebab corong yang depan ni dia memang dah besar. So bila dia dah besar, dia boleh terus masuk macam ni. Selain daripada tu, dia kecil. Sebab tu dia perlu tambahan colouring macam ni lah. Okay. Kalau breast pump korang macam ni, korang just beli yang saya sebut tadi tu je. Okay. Seterusnya, kalau breast pump korang, kalau korang punya corong jenis macam Horizon Wondermore ataupun corong macam ni, okay. Sebab ada yang tanya, boleh tak saya nak masukkan terus macam ni? Okay, tak sesuai. Nampak tak dia bergoyang-goyang. So, dia akan mudah terjatuh. Sama juga dengan yang jenis corong yang macam ni. Pun dia tak sesuai sebenarnya sebab dia tak berapa efektif lah. So, nak buat apa? Kena set up corong baru. Yang ni corong yang kita perlukan lah. Yang ni corong jenis separuh ni. Ni nama dia head connector ataupun wide neck adapter. Okey, yang kedua kena ada valve. Soalnya valve Spectra lah boleh cari. Okey. Seterusnya adalah backflow. Backflow ni pun boleh cari yang Spectra punya ataupun yang lain pun okey je. Lepas tu kena ada botol wide neck. So macam mana kita nak pasang dia? Okay, korang pasang valve dahulu. Pasang botol wide neck. Lepas tu kita pasang backflow. Backflow ni di dalam dia ada juga tau diaphragm macam ni. Okay. Lepas tu masukkan. Masukkan belakang ni. Lepas tu masukkan macam ni. Colouring dengan ni. Kalau selain daripada warna yang saya sebut, warna putih, biru, pink, tak perlu pakai colouring, okay? Lepas tu masuk je macam ni. Kalau rasa macam dia tak masuk habis, korang boleh letak dulu air pada bahagian sini. Ataupun minyak sikit pun boleh. Ni, kadang-kadang dia macam tak masuk habis kan? Okay, letak pada bahagian sini. Lepas tu kita tekan. Begini. Okay, lepas tu untuk pakai jenis corong ni kan, dia ada dua keadaan kita boleh pakai. Yang ni kena ikut keselesaan masing-masing. Ada setengah orang dia boleh pakai yang jenis macam ni. Ada setengah orang dia kena pakai macam ni. So korang kena pilih. Masing-masing tak sama. Okay? Yang kedua, macam mana kita nak pakai dekat cup pula, korang kena make sure size flange korang ni adalah 24mm. Jangan lebih daripada tu. Sebab kalau lebih daripada tu, dia akan longgar. Kita nak pakai Pumping Paul ni, dia kena fit supaya dia efektif untuk menyedut. Macam ni. So, sama juga. Kalau nak pakai dekat cup pun, sama macam kat corong. Sama ada korang dalam keadaan macam ni, ataupun ke atas macam ni. Yang ni contoh Bunny Goody Cup. Yang ni S12 Pro. Sebab flange size dia pun size 24mm. Kecil daripada flange size 24mm pun tak boleh. Macam ni. Untuk V Pro pula. Okay, saya tunjuk. Okay, yang ni cup V1 ataupun V2 Pro Mum Cozy. Korang tengok dia punya size 24mm. So macam mana kita nak pakai, kena buka dahululah benda ni. Dia tak disarankan sebenarnya pakai sebab korang tengok kat sini dia punya lubang angin ni ke depan sangat. Kalau korang tengok kan, dalam satu ruas jari je sebenarnya lubang angin dia. So, kalau kita pakai Pumping Paul ni macam ni, dia akan
block lubang angin kalau korang tengok ni kan. Lubang keluar susu dia tak block, tapi lubang angin dia block pada bahagian atas ni. So bila dia block, susu tak akan keluar habis. Dia memang menyedut tapi sedutan dia tu tak efisien. Tak sedut habis. Susu memang tak habis keluar. Kalau korang nak pakai juga, melainkan korang potong pada bahagian depan pump pimpol ni lah sampai dia tak menutup lubang angin ni. Tapi dengan syarat sebelum korang nak buat keputusan untuk potong, korang kena make sure korang punya cek nip korang tak melebihi daripada kawasan potongan. Kalau melebihi daripada kawasan potongan, cek nip kita akan berlanggar pada lubang angin ni. Lepas tu dia akan melecet dan cepat luka. Okey, seterusnya macam mana kita nak pakai pula? Ni korang bayangkan kita punya cek B kita. Ni depan kita punya cek nip kita lah. Pakai dia macam ni, korang kelepet ke belakang macam ni, masuk macam ni. Begitu. Dia tetap pegang macam tu. Yang ni tak pun boleh juga kedudukan macam ni pun okey. Ikut keselesaan masing-masing. Macam ni. Okey. Ataupun ada juga orang yang terus pakai macam ni pun ada. Depend kepada masing-masing. Janji cek nip kita masuk dalam corong lah. Kalau korang perasan, kalau kita pakai pump pimpol ni, kita punya cek nip macam terpenyek sikit bila masuk kan. Korang kena adjust beberapa kali jugalah. Adjust macam ni, sama ada luruskan cek nip korang. Lepas tu masuk macam ni. Ataupun korang main dengan suction breast pump. So first kita adjust mode breast pump dahulu. Korang main mode massage dahulu pun boleh. Stimulation pun boleh. Tapi dengan syarat kena main level tinggi dahulu. Tapi sebelum tu korang dah parking lah dulu. Kita punya macam ni kan. So bila breast pump dah on, lepas tu korang akan tengok cek nip akan melalui proses pergerakan. Sudah akan bergerak sikit-sikit kan. Kalau dia tak masuk lagi dalam corong, korang buat lagi. Macam ni, korang masuk balik macam ni. Sampailah kita punya cek nip ni tak terpenyek. Dia akan jadi lurus. Sebab kalau pump pimpol ni, dia ikut exact size nip. Sebab tu kita kena banyak kali adjust kita punya cek nip. Kalau kita nak pakai untuk jenis cup, korang pasang macam ni kan. Boleh je direct macam ni. Ataupun kedudukan yang macam ni. Ada setengah orang tak okey. Kita buat cara yang kedua pula. Korang keluarkan dahulu. Buat macam ni. Lepas tu masukkan nip kita masuk dalam ni. Dah masuk parking headlock macam ni. Dah masuk parking headlock macam ni. Melekat. Barulah kita masukkan dalam cup kita macam ni. Okay. Korang adjust lah ikut kesesuaian nak ke atas ke, nak ke bawah ke. Ada dua sebab utama kenapa saya sangat suka guna pump pimpol ni. Okay, yang pertama adalah setiap kali saya pump, dia akan kosong sampai habis. Tak tinggal saki baki susu tau. Yang kedua, kita tak perlukan banyak masa untuk kosongkan cek B kita dengan habis. Korang tengok contoh yang saya dah buat eksperimen. Nak mudahkan mengepam, korang jangan pegang je corong ni sampai habis sesi pump. Memang lenguh. Korang kena ada nursing bra. Ni salah satu contoh yang saya tunjuk ke korang. Untuk korang yang ada masalah elastik, yang ada masalah sensitif, inilah corong yang terbaik untuk golongan yang macam ni. Dan ada juga yang tanya, Kak, saya bukan jenis yang macam tu. Saya jenis normal sahaja. Boleh tak saya nak pakai? Boleh, tak ada masalah. Macam yang akak cerita sebelum ni, masa mengepam kita akan jadi singkat bila kita guna corong ni berbanding kita pakai corong yang biasa. So, tak perlu work hard, kita work smart sahaja. Mengepam ni akan jadi mudah bila kita tahu teknik yang mudah.